mengumumkan ketibaan yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Wira Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Panglima Tentera Darat dan isteri. Yang berbahagia Puan Sri Datin Wira Hartiah binti Hamzah. Kita mulakan tahun 2026 ini dengan kisah rasuah paling gempak dalam Angkatan Tentera Darat yang melibatkan pegawai tertinggi. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengambil maklum dakwaan seorang aktivis pada Isnin berhubung aliran masuk wang ke dalam akaun seorang pegawai kanan tentera. Menurut sumber, pegawai SPRM telah hadir ke Kementerian Pertahanan MINDEF kira-kira jam 11.30 pagi hari ini. Ia bagi memulakan siasatan awal terhadap beberapa projek yang melibatkan tentera darat dari tahun 2023 hingga kini. Ini adalah Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan. Ini pula isterinya Puan Sri Datin Wira Hartiah binti Hamzah. Pada 6 September 2023, Muhammad Hafizuddin dilantik sebagai Panglima Tentera Darat ke-30 dengan reputasi tinggi dan jangkaan pemodenan aset. Beliau merupakan calon paling favorit untuk menentukan hala tuju pentadbiran tentera darat. Walau bagaimanapun, 2 tahun selepas pentadbirannya, pada 16 Ogos 2025 yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan teguran keras mengenai cadangan sewaan helikopter usang kerana terbang dan memberi amaran kepada orang tengah. Panglima ini terus mengingkari amaran yang di-Pertuan Agong dengan meneruskan tender kerana terbang ini di penghujung Ogos 2025. Perkara ini seolah-olah dilihat mengabaikan titah keprihatinan yang di-Pertuan Agong. Jadi, pada Disember 2025, isu dakwa rasuah membabitkan Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan mula mencuri perhatian apabila aktivis politik Badrul Hisam Shaharin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad tampil membuat pendedahan terbuka. Pendedahan itu berkait dakwaan transaksi keuangan mencurigakan melibatkan Panglima Tentera Darat dan isterinya itu. Tindakan tersebut dibuat susulan dakwaan wujud aliran wang luar biasa ke dalam akaun peribadi pegawai berkenaan. Kita mendapat maklumat berkenaan dengan Panglima Tentera Darat Tan Sri Datuk Sri Hafizuddin Jantan. Kan? Saya dapat dokumen dalam pelbagai bentuk, termasuk dokumen juga bertaraf rahsia. Sebab dalam pasukan tentera ni rupanya dah buat dah songlap-songlap, dia selesa melindungi sebab semua benda soal keselamatan dan dilabel rahsia, kan? Jadi kita ada banyak dokumen, termasuk apa yang kita teliti ialah account bank watak ini, beberapa pegawai yang rapat dengan dia dan ahli keluarga dia. Dan ia sangat melagukan, termasuk isteri dia yang merupakan suri rumah sepenuh masa. Kedua, beberapa kita susun perolehan tender, kontrak, projek di bawah tentera darat yang syarikat sama berulang-ulang dapat, dan dalam yang dapat tu pasti ada beberapa nama yang telah kita sedang selidiki merupakan ahli keluarga kena mengena dengan PTD ini, kan? Pada 22 Disember 2025, Cikgu Bad hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi bagi membuat laporan polis berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Dia memaklumkan bahawa laporan tersebut disertakan dokumen dan maklumat forensik keuangan berkaitan akaun peribadi seorang panglima itu. Dalam kenyataan kepada media di luar IPD Dang Wangi, Cikgu Bad menjelaskan bahawa fasa pertama pendedahan tertumpu kepada transaksi akaun peribadi. Transaksi tersebut didakwa berlaku secara berulang setiap bulan. Jumlah kemasukan wang yang dikenal pasti dianggarkan antara RM25,000 hingga RM500,000 dan ianya berlaku banyak kali. Dana tersebut didakwa datang daripada syarikat yang memperoleh projek ketenteraan. Aliran wang itu tidak selari dengan pendapatan rasmi penjawat awam dan juga tugas sebagai seorang suri rumah. Dokumen itu juga didakwa diperoleh daripada sumber dalaman tanpa nama. Kita sedang menyiapkan forensik report isteri beliau yang merupakan suri rumah sepenuh masa yang jumlah puluh juta dalam akaun itu sangat menjolok mata. Dalam sidang media sama,
Cikgu Bat menyatakan dia turut menyerahkan laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Laporan tersebut dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah peruntukan undang-undang berkaitan rasuah. Amat mengejutkan terdapat rangkaian keuangan yang lebih besar di sebalik transaksi awal yang didedahkan. Cikgu Bat turut menggesa Kementerian Pertahanan supaya menggantung tugas Panglima Tentera Darat terbabit. Dia menegaskan langkah tersebut penting bagi menjaga integriti jawatan dan institusi ketenteraan. Jika individu berkenaan terus memegang jawatan, siasatan dikuatiri boleh terjejas. Cikgu Bat turut mendakwa wujud penyelewangan melibatkan kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan. Kontrak itu dikatakan membabitkan syarikat Spenco dan Cekap Urus. Dia mendakwa berlaku cuba memeras sumbangan politik berjumlah 100 juta ringgit daripada syarikat pembida. Dakwaannya menyebut individu tertentu yang dikaitkan dengan seorang bekas Perdana Menteri dan menantunya yang telah lari ke luar negara sekitar tahun 2020. Kita juga telah menyiapkan beberapa perolehan ataupun keputusan tender yang di mana saudara saya detailkan syarikat nombor 7 tapi boleh dapat, harga lebih mahal tapi boleh dapat, syarikat tak ada pengalaman tapi boleh dapat, dan beberapa syarikat yang sangat ada kaitan persaudaraan dengan Panglima Angkatan Tentera. Untuk pengetahuan korang, syarikat Cekap Urus yang berjaya dalam tender terbuka didakwa hanya mampu menyerahkan 10 juta ringgit daripada jumlah diminta. Akibatnya, projek tersebut didakwa dibatalkan secara tidak sah. SPRM menggeledah kediaman rasmi Pegawai Kanan Tentera Darat bagi membantu siasatan berhubung perolehan projek membebitkan pasukan beruniform itu. 6 akaun bank milik suspek dan ahli keluarganya disita. Susulan pendedahan tersebut, Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan satu kertas siasatan dibuka. Siasatan itu dijalankan di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Pada Selasa berikutnya, pegawai SPRM hadir ke Kementerian Pertahanan Mindau sekitar jam 11.30 pagi. Kehadiran itu bertujuan memulakan siasatan awal berkaitan projek perolehan tentera darat. Fokus diberikan kepada projek yang dilaksanakan melalui tender terbuka. Selain itu, perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab PTJ Tentera Darat turut disemak. Hasil semakan awal SPRM mendapati dari tahun 2023 hingga 2025, terdapat 158 projek melebihi RM500,000, manakala sebanyak 4,521 projek melibatkan nilai di bawah RM500,000 turut direkodkan. Siasatan awal mendapati beberapa syarikat memperoleh projek bernilai tinggi secara berulang. Keadaan itu disifatkan sebagai mencurigakan dan memerlukan penelitian lanjut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merakam keterangan 3 individu berhubung perolehan projek Tentera Darat. Semakan awal mendapati terdapat beberapa syarikat kerap memperoleh projek dengan nilai yang tinggi dan meragukan. Setakat 24 Disember 2025, SPRM telah merakam keterangan 3 individu bagi membantu siasatan. Individu-individu tersebut dipercayai mempunyai kaitan dengan proses perolehan projek Tentera Darat. Siasatan turut melibatkan semakan akaun bank tertentu. Langkah ini dibuat bagi mengenal pasti sebarang elemen rasuah atau salah guna kuasa. Dalam perkembangan seterusnya, Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan diarahkan bercuti serta-merta. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Langkah tersebut diambil bagi memberi ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan. Menurut kenyataan rasmi kementerian, keputusan bercuti itu bersifat pentadbiran. Ia tidak bermaksud individu berkenaan telah didapati bersalah. Sebaliknya, ia bagi memastikan proses siasatan berjalan lancar dan telus. Ada pihak cuba rosakkan nama Panglima Tentera Darat PTD, Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan. Demikian tegas seorang pemerhati yang mendakwa cubaan untuk mencalarkan imej Jeneral Muhammad Hafizuddin dilakukan susulan nama beliau telah disyorkan untuk dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera PAT. Tidak lama selepas itu, SPRM mengesahkan telah menyita 6 akaun bank milik bekas Panglima itu dan ahli keluarganya. Sitaan itu dibuat bagi membantu siasatan kes rasuah yang sedang dijalankan. Selain akaun bank, beberapa barangan mewah turut disita, antaranya termasuk jam tangan dan beg tangan bernilai tinggi. SPRM turut menjalankan penggeledahan di Pejabat Tentera Darat di Mindef serta kediaman rasmi suspek. Operasi itu dijalankan dari jam 5 petang hingga 12.30 malam. Walaupun tiada wang tunai ditemui, dokumen dan barangan berkaitan telah diambil. Penggeledahan tersebut merupakan sebahagian daripada siasatan menyeluruh.
Dalam masa sama, sumber memaklumkan Panglima Muhammad Hafizuddin dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Keadaan itu menyebabkan beliau belum dapat hadir memberi keterangan kepada SPRM. Pihak SPRM dimaklumkan mengenai status kesihatan tersebut, namun siasatan bagaimanapun diteruskan tanpa menunggu keterangan. SPRM setakat ini telah memanggil 5 pemilik syarikat untuk dirakam keterangan. Jumlah keseluruhan saksi yang dipanggil adalah seramai 10 orang. Siasatan turut melibatkan kira-kira 40 syarikat yang disyaki terlibat. Dalam perkembangan pentadbiran ketenteraan, Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zulhelmi Isnai dilantik memangku tugas Panglima Angkatan Tentera. Kementerian Pertahanan menyatakan pelantikan tersebut bagi memastikan kelangsungan kepimpinan ATM. Pada masa sama, siasatan terhadap dakwa rasuah berkaitan perolehan tentera darat terus berjalan mengikut undang-undang. Saya maklumkan bahawa melalui siasatan kita, polis tahu kes ini di dalam pengetahuan Bukit Aman. Kes ini juga di dalam pengetahuan SPRM. Kenapa tidak bertindak itu terpulang pada SPRM dan polis kena jelaskan. Yang jelas bukti itu sudah ada, tapi sejauh mana keterusan siasatan melibatkan integriti seorang panglima tentera tercalar dengan teruknya. Tiada sekelumit rasa bersalah makan rasuah, sedangkan anggota tentera bawahan gaji seciput nak kahwin pepinjam bil rakyat. Apa guna rumah besar tapi makan rasuah? Buat malu anak bangsa. Siasat pengkhianat negara ini sampai lubang cacing. Kalau betul dia bersalah, sudah tiba masanya hukuman tidak mengira pangkat dan darjat. Sekian, terima kasih.